kita bawakan satu untuk permainan kanak-kanak, abah-abah pun sama pun boleh. Quarry Adventure. Quarry Adventure ni lah permain. Dan coklat dia dengan kek tak akan resap. Dia tak akan meresap. Abang pun dah rasa tadi kan? Macam mana? Abang pun dah dapat rasa kan? Kalau datang kat sini Kan tahu homemade, tahu fufa homemade, tahu sumbat homemade, boleh datang dekat gerai depan Cheese Start Buncit. King crab rasa dia lemak-lemak manis. Lemak-lemak manis. Berat 800 gram yang ni. 800 gram King crab. Yang 95 ni. Kat kilang bang. Kita kerja kat kilang, kita yang buat, kita yang jual. Mana kalau nak beli darah selepas event dekat mana? Remote ni Pak? Pakai remote ni? Pakai remote lah? Oh ni remote dia ni. Tapi tak ada steering dia? Ada? Oh lagi susah. Dah macam betulnya ni kan? Biasa memang dekat carnival je ke apa bang? carnival saja. Carnival saja lah? Banis Gaman. Oh. Mas Gaman, e-bike. Mana? E-bike? E-bike Takoi. Oh. Kalau kedai memang biasa ada? Ada lah. Oh, memang join carnival je lah Ini biasa ada group dia ni yang minat benda ni? Ramai. Ramai lah? Event ada benda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita berada di Ekotropik, Lotus Ekotropik, Kota Masai. Dalam event Pancasila Fest, Food Fest. Kita berada di sini selama 5 hari. Kita bawakan satu untuk permainan kanak-kanak, abah-abah pun sama pun boleh. Quarry Adventure. Quarry Adventure ni lah permainan excavator, lori, JCB dan lain-lain lah yang nampak dekat sini lah. Kita berada di sini selama 5 hari lah. Ni permainan memang orang dulu-dulu pun tak ada. Tahun 90, tahun 2000 memang tak ada lah. Jadi kita bawa kat sini dan setiap event yang kita akan pergi kita akan bawa lah. Okey, sekian, terima kasih. Untuk anak-anak ke untuk bapa-bapa ni bang? Sama juga, untuk anak-anak boleh, untuk abah-abah pun boleh. Harga kira macam mana bang? Harga kira 15 minit RM15 sahaja. Maknanya join carnival saja bang Saya join carnival saja. Kita balik dekat mana tadi? Kita akan berada bulan 8, awal bulan 8 lah di Segamat. Segamat. Kalau nak beli ni ada jual ke? Dia banyak brand, banyak besar dan kecil ni skala 1/14, scale 1/14. Dia ada besar, dia ada kecil. Dia ada steel, campuran plastik, besi, steel. Harga daripada 300 lebih sampai 1000 lebih. Yang murah pun ada tapi tak tahan. Mana kalau kata berminat nak beli benda ni boleh contact bang? InsyaAllah boleh. Herbs. Oh, ada dry herbs juga kat sini. Kedai penyanyi nombor 1. So, kita ada Bumblebee juga kat sini. Sunet dan Mama.
So dekat sini pun ada talapia penyet, teli penyet, lemak daging bakar. Yang ni donat susu berayak. Oh, beratur orang. Sampai belakang ni lagi beratur. I did it all. I pulled the weight on my shoulders like it was fate. Don't tell me it was for nothing. You told me love wasn't true 'cause it didn't feel real to a cynic like you. But I'm pretty sure we walked into something. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want Oh. to. Lembab Pekat, dia tak cair. Oh. Bukan berminyak ya bang. Dia akan dengan kek takkan Bang, macam tu. coklat Dia tak dengan sedap. Oh. So dia takkan ada jadi macam bila lama tak sedap ke apa tak ada. Dia akan maintain kebu mod dia dulu. Maksudnya kalau berasingan tu macam mana bang? Dia Tak sedap. tak seram Ada kek mod lain bila kita letak coklat nanti coklat masuk kat kek dia jadi macam kering bukan kering dia macam jadi benyai ah. Dia Oh, benyai betul. Dia tak dia kek coklat. Coklat Walaupun disimpan berapa lama pun air pun tak sedap. takkan juga. Tu kek moist kita ni bang, dia takkan kalau masuk peti ais pun dia akan terus tak berkuah. So kita boleh simpan lama dalam peti ais. Dan coklat dia dengan kek takkan resap. Dia takkan meresap. Abang pun dah rasa tadi kan, macam mana? Abang pun dah dapat rasa dan kalau datang kat sini kita dan coklat dia dengan kek takkan resap. Dia takkan meresap. Abang pun dah rasa tadi kan, macam mana? Abang pun dah dapat rasa dan kalau datang kat sini kita akan bagi tester. Boleh rasa dulu sebelum beli. Resepi sendiri bang. Resepi sendiri bang, semua homemade. Kita buat sendiri. Coklat-coklat pun kita buat sendiri. Biasanya niaga dekat mana bang? Okey, kalau kita memang akan ikut event. Kita base kat Melaka. Tapi lately kita akan ikut event. So kalau nak tahu kita kat mana boleh follow kita punya TikTok by Fia. BYFEAA. Kat sini pun ada nombor telefon. Ada nombor telefon. Mana berdasarkan ni kita boleh tahulah kat Boleh. mana. Minggu depan kita akan ke Segamat. Lepas tu ke Simpang Renggam. Sebab tadi yang tadi tu kata minggu lepas segamat Betul. Mana ada fest ni lah semua. Minggu depan tak. Minggu depan kita ada local foodie. Kita tak ikut satu ni EO. Kita akan tengok mana pot yang sedap-sedap kita akan masuk Kalau biasa jual kan IG. IG ke TikTok ke? TikTok pun ada. Kalau nak post boleh follow TikTok kita, DM lah. Dekat sini ada. Ada nombor telefon ada. Ni by Fia ni TikTok kita. Ni nombor telefon. Betul. Type dia by Fia akan keluar. Okey. Amin. Avocado. Sana. Okey, kita akan ayam avocado. Kita di sini ada buko baang. Okey. Buko bahan. Okey. Kita ada 9 flavor bang. 9 Ada miss crab, ada pandan, ada mangga, ada leci, honeydew, coklat, longan, strawberry, mixed fruits. Yang biasa paling Yang paling best seller kita bang ada mangga, pandan, longan bang. Ya betul bang. Ya betul. biasa bisnes kat mana bang? Biasa kita orang kat kilang bang. Kat Kilang. Kita kerja kat kilang, kita yang buat, kita yang jual. Mana kalau nak beli direct selepas event ni dekat mana? Kita ada ejen bang. Tapi ejen ada. Tapi kita orang tak tahu ejen tu dekat mana dia jual, kita tahu. Mana siapa nak jadi ejen pun boleh contact Kilang. Boleh. Ada minimum order punya lah. Ada. Kena ada order lah. Ya. Nombor dia ada kat sini. Ada kat sini kan. Biasa ni boleh simpan berapa lama bang? Dia Boleh tahan berapa lama? boleh tahan seminggu bang. Seminggu.
Simpan dalam peti ais lah. Ya betul. Dia tak boleh beku sangat. Kalau dia beku sangat, dia jelly dia kecut. Dia boleh makan tapi jelly dia kecut. Jadi kecut. Ha. Biasanya jangan tempat beku lah, tempat cai biasa je lah. Dia tak sejuk sangat, tak panas sangat. Sedang-sedang je, Sedang-sedang. Kalau dah makan, boleh tutup balik simpan? Boleh. Boleh. Lepas tu Boleh. besok sambung makan Boleh. Boleh. Boleh macam ni. Letak kat peti sejuk je. So ni DBA Food Industry bang Betul. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Abang gula-gula kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Avocado Segamat. Sekarang di Pasir Gudang sebelah Lotus. Betul-betul berhampiran sebelah Lotus. Sila datang dan Pure ni bang? ni memang original, memang piau. Dia berasa lemak-lemak . Kita bawa buah sekali. Ini memang buah original lah. Bukan cobaan. Ini memang original. Ada campur bang? Campur memang ada. Campur susu. Susu sikit dan fresh milk. Kita ada pakai fresh milk. Susu fresh milk. Dan selebihnya memang pure buah lah. Dia rasa lemak. Biasa kita ada pergi 3 negara dah. Malaysia, Singapura, Brunei. Yang kita pernah pergi jauh lah. Kita dekat Segamat. Kalau abang makan tahu, dekat Kampung Seding. Kampung Seding Segamat. Boleh dapat lah dekat Jalan Seding. Okey, bang. Capek jauh. JNC Burger. Dumpling nombor 1, ayam dan cendawan, daging dan bawang. Paru dan kulit ayam. Okey. Ini kulit ayam, itu paru. Harga pun berbeza-beza Ada perisa sama. Harga sama, RM12. Semua RM12. Beza pada perisa sajalah. Ya.
So kita ada yang hot and spicy. Ni. Hot spicy. Kita ada yang cheese. Oh, okey. Yum. Tom yum. Seaweed. Ini semua kulit ayam ke? Kulit ayam. Kulit. Oh, yang paru? Oh, paru yang sebelah sini. Okey, yang ini hot and spicy paru. BBQ. Ini rujak homemade. Homemade Tahu saya buat sendiri. Okey. Dijadikan tahu sumbat. Oh, tahu buat sendiri tak? Ya, sendiri. Dia semua sendiri. Cuma ais belum sampai. Semua produk sendiri ni Oh. Okey, korang nak dapatkan tahu homemade, tahu fufa homemade, tahu sumbat homemade boleh datang dekat gerai depan Cheese Tart Buncit. Hujung sekali kita kat sini. Kita ada yang lain tu, kita ada kulit ayam spicy, ada paru spicy. Air soya pun ada 3 jenis. Air soya kita bawa soya pandan, soya original dengan bunga telang dia warna biru. Belum sampai aisnya jadi saya tak boleh nak tunjuk. Ais kita lagi sampai lah ni. Ya, ada soya biru, soya hijau dengan soya putih. 3 jenis. Produk berasaskan soya. Betul. Homemade. Saya buat sendiri. Ya. Biasa nak dapatkan kat mana ni kalau selain daripada Carnival ni? Saya boleh tengok dekat Facebook Soyalicious. Soya Lisa. Ya. Saya Facebook, TikTok dengan Instagram. Tapi yang aktifnya Facebook dengan TikTok. Tapi kalau produk ni kita order macam mana? CIT? Boleh COD. Boleh. Masih gudang saya boleh COD. Luar kawasan tengok tempat. Kalau jauh sangat tak boleh lah. Jadi pasti gudang memang tak ada masalah lah. Ya. Memang saya pun base Pasir Gudang. Menu pasti gudang lah. Betul. Ada kebetulan Carnival ni kalau Ya, lagipun memang selalu join Abang Sultan punya ni. Ya. Ni kita cuba-cuba sebab dekat dengan rumah. So boleh juga untuk majlis kahwin, birthday party. Tempahan dibuka 014 796 0635. Cikiro. Okey. Kita ada king crab geng, terlajak murah. Snow crab RM35, king crab RM95. Burger bakar Lapak HQ. Apa tu? Yap. Burger bakar baik. Primo tanpa burger. Burger adalah kawan baik ketika lapar. Burger adalah ubat putus cinta. Nasi biryani mandi. Bang, apa beza king crab dengan snow crab? Kalau king crab rasa dia lemak-lemak manis. Lemak manis. Lemak-lemak manis berat 800 gram yang ni. 800 gram king crab. Yang 95 ni. Yang ada 95 ni lah. Kalau kata yang snow crab ni dia berat 500 gram. Rasa dia manis-manis masin lah. Manis masin. Lemak-lemak manis. Lemak manis. Itu rasa isi dia lah, original isi dia rasa. Dia cuma kukus je bang. Kukus.
Oh jelah, maknanya tak perlu nak masak. Cap. Tak ada. Yang ni dah siap masak, dah siap siap kuah, balik buka guna gunting terus makan. Gunting dia punya ni lah. Dia punya kulit-kulit itulah. Yang paling apa nama tersil yang mana tadi? King crab. Walaupun mahal tapi Ramai peminat dia. Tapi rasa dia puas hati lah. kalau ni berapa orang boleh makan tak? Yang ni 3 ke 4 orang boleh makan lagi. Makan dengan nasi lah. Nak makan dengan nasi boleh, makan ratas saja macam tu pun boleh. Kalau makan seorang kenyang ni. Kenyang. Sekali dengan salad apa semua kan. Masuk kita buka, isi, balut dengan salad apa semua. Dia ada 2 jenis sos kita bagi. Sos Thai dengan lemon garlic butter. So abang balut, makan itu kenyang. Kalau seorang. Boleh buat makan malam ni kenyang ni. Betul. Kalau hari biasa macam tu bang, nak pakai benda ni. Kalau hari biasa, sebab kita buka dekat Semenyih. Semenyih. Cuma datang food fest je. Lepas ni ada dekat Johor lagi, dekat Segamat. Oh, Segamat lah. Dia rumah tu Segamat. Segamat kita masuk. Kalau kat sini macam mana? Jual secara online ke? Yang apa, TikTok. TikTok kalau apa, type je nama King Crab Telajak Murah naik je. Nama Ni apa? TikTok. Sekali ngap penuh mulut, cheese tart. Cheese tart menarik sungguh. Macam Mata Fair ni. Betul. Apa nama travel ni? BC Venture. BC Venture. BC Venture. Ni BC Venture Travel and Tour. BC Venture Travel and Tour. Ya betul. Package yang banyak ada. Ni asal kita buat package ni offer ni. Satu harga ni boleh pergi 4 orang. Okey. Untuk 3 trip 3 kali percutian. Oh, Ya, malam pagi 3 malam sekali, 3 hari 2 malam sekali, 2 hari semalam sekali. So 3 kali pergi lah. 3 kali pergilah. Ya, betul. Dengan package, harga package ni. Betul, dalam masa 3 tahun lah. Dalam masa 3 tahun. Betul. Dekat Lokasi pilih-pilih dia, negara-negara ni lah. Ini lokasi dia. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Tak kisah. Antara 4 negara tu. Betul. Tapi harga tak sama-sama semua lah. Kita provide hotel, makan, lawatan dengan tour guide lah. Oh. Kena just add on fly dengan transportation sahaja. Kena dalam masa berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun kena completekan. Betul. 3 negara ni. Betul. 3 package Lokasi tak kisah mana. Oh, okey. Tarif open. 3 tarif customer lah. Ni yang package-package yang ada ni. Ini Cari dekat mana? TikTok ke? Dekat sini. Kat booth. Sini booth. booth. Tak, kalau biasa kita nak Google Instagram. Instagram. BC Venture. BC Venture Betul. Kita ada Popia Big Mac daging. Daging cincang Big Mac slice cheese. Okay, roti awan. First roti kukus in Penang. Ramai beratur. Roti awan. Dia ni. Boleh?
Pacik sikit. Okey, hujan sudah mula turun. So mari kita beredar, tapi nampaknya pelanggan pengunjung sedang berpusu-pusu. Sekarang dah pukul 4. Pengunjung dah mula berpusu-pusu disebabkan keadaan dah agak redup. Tapi nampaknya hujan dah mula turun. Tapi rasanya sekejap je kot. Sekejap je kot hujan ni. Ni buku baang perisa mangga. Sangat pekat. Isi dia penuh. Penuh dengan mangga dan juga jelly. Ni rasanya air dia sikit ni. Selebihnya adalah jelly dan juga mangga. Sama dengan macam selasih ni. So sangat pekat Dia pun tak terlalu manis. Okey. Manis-manis susu dan juga buah mangga. So dengan harga RM16 ni, tadi aku dah penuhkan satu gelas ni dan rasanya ada lagi 3 suku kuantiti yang dalam bekas ni. So boleh lebih kurang lah, lebih kurang 3 gelas ni kot kalau nak habiskan.